Boleh ke tak puasa ganti dengan nazar sekaligus? Kalau nazar 3 hari kena puasa turut-turut ke dia nazar nak puasa, contohnya dia bernazar, kalau aku lulus SPM nak bernazar kerana Allah sehari contohnya, atau 3 hari, tiba-tiba lulus dia, faham? Dapat 9C lulus ke tak lulus? Lulus tak? Lulus kan? Dan dia nazar lulus. Maka wajib tak dia berpuasa? Wajib berpuasa. Lepas tu dia nak niat sekaligus dengan qada hak Ramadan terlepas dia tinggal 3 hari. Tak boleh. Yang bolehnya sunat dengan hak sunat sahaja, atau sunat dengan hak perdu. Faham? Hak perdu nak perdu tak boleh. Nak buat 2 rakaat saja niat sembahyang istiqarah dengan duha sekaligus. Tak boleh. Hak tu sunat dengan sunat. Tak boleh tak. Faham? Yang ulama kata boleh sunat dengan qada. Contohnya sunat Syawal dengan qada. Lepas tu dia tanya kena puasa turut-turut ke tak? Dia niat nazar nak puasa 3 hari kalau lulus SPM. Jawabnya tidak wajib turut-turut, sunat berturut-turut. Melainkan disebut dalam nazar, kalau aku lulus SPM aku menazar nak puasa 3 hari turut-turut, baru wajib. Soalan seterusnya, dulu saya beli motor curi, saya tahu dah motor tu motor curi, saya beli juga. Sekarang nak buat gua ni, tuan motor pun dah kenal, boleh tak pakai motor saya dah tahu pak. Jawabnya motor tu nak serah ke siapa? Kalau pihak berkuasa kita serah ke dia, boleh pulang kepada tuan dia. Faham lagi? Jadi wajib kena serah pada pihak berkuasa. Nampak tak? Hak orang kan? Boleh pun buat enau lah dalam senarai motor curi hak jumpa dah ni tahu nombor enjin ni. Betul tak? Baru tuan dia baru boleh mari cari. Walau lama dah pun. Dia rasa memang mudah kenal. Kalau mu kenal tuan tak kamu curi pun tak. Aku kenal motor kawan aku curi juga. Biasanya dah kenal lah. Tak tahu ke motor. Walaupun motor kawan dia. Pasal tuan tak ada tu orang panggil curi. Dalam salam boleh tak kita tambah hi ta'ala? Ditulis hita, lepas tu jauh sikit ala. Hita ala. Sebab saya pernah dengar ustaz dalam TV sudah salah satu rancangan tu kata tak boleh. Sebab Nabi tak pernah tambah dalam salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Boleh tambah ke tak? Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Azkarnya, yang afdal sekali apa yang Nabi sebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Tetapi jika ditambah dengan tahitaan wabarakatuh, ta'ala, jawabnya tidaklah haram. Cuma yang afdal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahaja. Dan setengah ulama mengatakan harus jika disebut hi ta'ala. Arah manakah kepada kita sebenarnya masa tidur? Muka menghadap kiblat. Ini yang paling afdal. Faham? Dalam masjid ramai orang tidur arah kiblat, kabar mana sebetulnya. Bukan mana betul belaka. Tapi yang afdal tidur macam letak mayat di dalam liang.
iaitu muka dan dada ngadap kiblat. Kalau ni kiblat, kaki lihat ni, kepala lihat ni, ngadap linung, tangan tok bawah pipi. Air Rabina orang Islam boleh minum tak? Ni kes lama dah ni. Bila timbul isu ada alkohol dalam Rabina, ni yang kata haram, ni kata tak haram pasal sikit, ni kata tak ada. Tak ada sebenarnya, kabur angin saja. Lah sekali syarikat Rabina sendiri, tuang punya di Birmingham, UK, United Kingdom, mengakui ada alkohol. Kemudian keluar pula Rabina Malaysia kata hak tu hak UK, hak kita tak ada alkohol. Jadi orang nak minum lah. Kalau orang ragu, dak ma yuri buka ila ma la yuri. Faham? Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau orang dak mandi wajib, boleh keluar pergi jalan-jalan atau pergi tempat orang ramai. Ada orang tua kata tak baik sebab setiap orang tengok kita boleh dosa. Betul ke tak? Jadi kita tak mandi wajib lagi, dia pergi jalan dah. Ada orang tua tu kata, kalau kita pergi tubik tak mandi wajib, orang tengok kita dosa. Betul ke tak kata orang tua ni? Betul kalau kita tubik telanjang. Jadi kalau kita keluar tak ada masalah apa-apa, hanya tak mandi wajib, tidak berdosa. Kataan orang tua pun kalau salah daripada ulama kata tak boleh pakai. Kataan orang muda pun kalau betul boleh pakai. Dia ilmu ni tak kira tua muda. Dia punya kiblat dia punya kompas dia nak tahu betul ke tak, Quran dan hadis. Faham? Kalau mak lepik kata hukum hudud wajib, ulama kata tak wajib, mak lepik betul. Pasal mak lepik kata tu berdasarkan hukum Quran. Walau dia pakai seluar pendek pun, baju tak pakai, kata berhub duduk tekuk, tapi dia kata benda tak betul, hukumnya betul juga, bukan perbuatan dia betul, kataan dia betul. Mari dua ni tak andi junub dosa kau tengok. Soalan seterusnya, boleh tak seorang yang sedang solat seorang diri kat pertama kemudian mari dua orang buat jemaah dekat dengan dia niat ikut jemaah itu tanpa menghentikan solat dia? Boleh? Tak payah berhenti semayang. Kita tengah semayang seorang, ada orang mari duduk depan kita niat ikut dia. Faham? Tak payah putus semayang. Terus saja niat ikut dia. Menang nak buat ekor boleh duit, judi nak buat bayar saman kerana terdesak. Ada dalam 3,000 lebih. Dia ni. Dia ni main nombor ekor. Dia kata dia ada PT menang nombor ekor, lepas tu nak bayar saman. Boleh ke tak? PT judi tak boleh guna untuk keperluan peribadi. PT haram, PT riba. Kalau PT haram tu hak orang, wajib kena pulang balik. Tapi kalau PT ekor haram, hak jenis bukan hak orang, tak wajib pulang balik ke token ekor. Taklah digunakan untuk keperluan maslahat orang awam, seperti beli batu tanah wak tambah lecoh dalam kampung. Faham? Seperti buat jambang surau boleh. Tak boleh buat tempat ibadat, tak boleh buat makan. Titiang dalam kampung butuh, boleh guna duit-duit haram seperti itu. Hak jenis bukan hak orang. Kerana wang haram dua. Hak pertama hak orang, hak kedua hak bukan hak orang. Siapa dengan pendapatan yang haram. Contohnya hak haram hak orang pulang balik rasuah. Ditahan budak tu lesen mati. Dia kata kalau tak mau guna sama, wi ke saya 30 ya. Faham? Budak tu pun wi 30 ya rasuah. Dia pun lepas budak marpik kan. 30 ya tu kalau dia bertaubat kat gigi boleh tu, wajib kena pulang balik kau orang. Faham? Tu tak boleh buat guna sabit tu. Tu hak orang. Hak pendapatan hak haram, hak bukan hak orang, macam dia kerja jadi pelayan kedai arak. Dia ni ramai lah, kerja 7-Eleven ke, kerja supermarket yang dia jadi juru jual atau tukang akad arak, dapat gaji dia haram, tak boleh guna buat makan minum.
atau untuk keperluan peribadi atau orang-orang tertentu. Jadi nak bakar piti tu dak boleh beri sumbangan untuk tabung jihad Palestin ataupun kegunaan hak orang ramai. Faham? Sisik ikan lekat pada tangan, takkan sebelum ambil wuduk kita bersih dah betul-betul. Kita yakin tak ada, tapi lepas solat ada pula. Jawabnya, kalau kita memang tengok dah situ tak ada dan kita ambil wuduk, maka tidak perlu kita solat semula. Kerana boleh jadi sisik tu selepas ambil wuduk. Tapi kalau kita lepas ambil semayang, kita tengok tangan anggota wuduk ada sisik ikan, maka wajib kena semayang semula setelah kita cabut sisik tu. Faham? Tadi dia kata yakin dah masa dia ambil wuduk tak ada sisik tu. Jadi dalam hukum fiqh dikira sisik itu datang selepas ambil wuduk, maka tak perlu ulang balik wuduk. Kapung saya jawab, kita buang sisik, lepas tu ambil air basuh pada bahagian terkena sisik. Ustaz kapung saya jawab. Ustaz kapung dia jawab dah. Kita jawab tadi. Yang kata kena buang semula sisik ikan dan sambung wuduk semula tu, apabila kita tak tahu bahawa sisik itu datang selepas wuduk. Jadi hak ghaliknya menang ambil belum wuduk ke sisik ni biasa lepas wuduk kena. Aku jawab kali sebelum, maka menang hak dia. Kerana tak ada dalil. Ada dalil selepas wuduk, bakal lepas wuduk ada dalil belum wuduk, nampak dah belum wuduk, aku tengok dah sisik ni, lepas tu dia ambil wuduk, kena qada juga. Pasal yakin kena belum wuduk. Ni tak tahu belum wuduk ke lepas wuduk. Balik pada uruf, pada kebiasaan belum wuduk ke lepas wuduk ada sisik ikan. Kalau ramai ikan belum, mana ikan lepas pada dia ambil wuduk tadi dia gisinya ikan, tu tak apa. Itu menjadi qarinah bahasanya wuduk dia sah, iaitu datang sisik selepas mengambil wuduk. Mak saya menyertai tandingan berzanji kapung saya. Saya khabar tak boleh sebab ada orang lelaki dengar. Mak saya kata, aku tahulah. Jawabnya dalam awak guana dah mak mu garah kepala. Tak? Susah dah. Bukanlah Islam ni larang rapuang siapa dari cakap khabar, tapi tak payahlah bernyanyi. Faham? Dia jenis menyanyi dia tak boleh, bercakap boleh rapuang. Pasal suara dia ni merdu, menarik perhatian laki-laki, betul tak? Tu masalah. Jadi dah ukur carok ni tu tak sawak kerak-kerak lah. Rapuang nak menyanyi misalnya boleh depan mahram saja, tak apa lah. Tak usah kata marhaban, lagu rock boleh mak nyanyi. Faham? Mak nyanyi lagu mak Metallica tak ada masalah. Pasal anak dengar. Faham? Jadi diikut orang patah barat. Kau lama kau buka, kau lama kau buka, kau syarak, kau langgar. Dia orang lelaki. Cuba buka kitab fiqh. Dia kata dah haram wanita azab. Pasal apa? Pasal kuat. Dan makruh wanita qomat. Pasal iqamat pelahap. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia slow. Tetapi jika ganda-ganda perempuan saja dalam jemaah, maka harus perempuan iqamah. Kenapa? Lelaki tak ada. Depan haram, patut mukiahlah dengan memperlagukan marhaban. Lagi tinggi kena tepik. Lainlah marhaban tu slow. Warna slow lah tu. Dia bunyi. Kena kuat lah. Kau lah lelaki kan tu. Ni puang marhaban. Kalau sama-sama puang dengar lain, tertutup. Ni majlis rapuang macam majlis baca Yasin tu, rapuang saja. Tak ada masalah dalam surah. Rapuang marhaban tu siap-siap puang. Tak payah buka speaker. Ni rapuang marhaban bangku speaker bang depan orang ramai.
Al-jannatu wa na'imuha. Allah 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 Allah. Tu imam. Nampak? Wa usalli bihamdin mawariduhum. Maksud ada Allah Allah Allah. Nampak? Biar benar-benar. Cukup paling tu imam tu. Dah cukup paling cucu dah. Paling tu imam tu mau ikut. Ni ya. Kalau lama kau longgar, kau lama kau longgar, kau lama lah. Tu bila perempuan. Tu lagi. Nah, kau ada lah. Tu bila puang. Tu bila puang tu. Tu imam nak dara. Baru tu bik kolek. Lebu nak duduk soft pertama. Tu imam puang. Tidak lama lagi soft pertama. Pernah kasong. Dr. Imam gigi seputung gigi duduk lah kecil. Tak. Dan itu imam puang umur 18 tahun baru habis SPM 15I. Mana rapat kasar rapat tadi. Rebu nak salam kata imam. Ni kacau wala dah di akhir zaman. Kalau niat lelaki jatuh nazar kejap tak jatuh, dia kena berapa? Soalan seterusnya, tahun dulu saya menjaga seorang anak saudara lama sehari semalam kerana ibunya masuk hospital. Anak saudara saya ni lelaki. Dalam pada duduk sekejap dengan saya adalah juga saya susukan anak ni dengan susu badam saya. Tapi saya tak ingat berapa kali saya beri kopek. Adakah sampai 3 kali atau 3 kali atau 5 kali atau lebih. Saya betul-betul tak ingat. Selama duduk dengan saya tengah malam pun saya bawa anak ini pada ibunya untuk menyusukan kerana asyik menangis. Memang budak kecil mana ni dah cakap budak kecil. Kesemua kelang saya apakah status anak saudara saya dengan anak perempuan saya. Kerana mereka ni kalau berjumpa sentiasa bersalam, bercium tangan. Sejak dari kecil hingga dah balik. Baik. Anak saudara dia sendiri, dia beri kopek. Jadi kedok ibu susu. Tak tahu 3 ke 5. Jawabnya tidak sah jadi ibu susu. Jadi anak susu. Melainkan dia yakin sekurang-kurangnya 5 kali atau lebih. Faham? Jadi tak tahu 5 ke 3 tak jadi anak susuan. Itu saja cerita. Jadi dah tak besar dah tak boleh berjabat salam dengan anak dia. Kerana telah menjadi sepupu. Sepupu sah nikah. Kalau sah dia mengopek hari itu boleh jabat salam. Kerana jadi adik-beradik susuan. Habis solat Isya kita buat solat witir serakaat saja. Bimbang takut dok jaga separuh malam untuk qiyamul nanti. Andai kata kita dapat bangun untuk qiyamul solat witir 2 rakaat dan kita buat lepas Isya tadi, biar kita buat pula witir 2 rakaat pula. Lesar solat taubat belum bangun untuk solat tajuk apa yang perlu dibaca. Itu juga selesai solat tajuk. Untuk solat tajuk apa yang perlu dibaca. Dengar molek. Dia semayang witir 1 rakaat. Kemudian dia tidur. Dia nak bangun sekarang nak buat 2 rakaat pula. Boleh ke tak? Boleh. Dia buat 2 rakaat, jadilah witirnya 3 rakaat sahaja. Dia nak buat berapi itu pasal dia nak taruh malakara hak mengujung. Takut-takut tak bangun. Dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang juga menjadi mazhab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lepas solat witir boleh solat sunat yang lain. Tak usah susah nak buat tunggu tengah malam ke apa. Makna kalau kita nak buat witir lepas Isya belum tidur, buat lu biar sudah. Kadang kalau ada rezeki bangun solat lain pula, tak ada masalah. Orang kata tak boleh nak solat orang lain kalau kita solat witir tu bukan mazhab Syafi'i.
Faham lagi? Senang lagi tak? Senang. Jadi gambar solat witir dulu. Ini amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Jadi dia bangun tengah malam, dia tahajud saja, tak ada witir dah. Buat gitu senang. Lepas mayang taubat nak baca benda apa semua, tak ada sebarang hadis suruh baca ni dalam solat taubat. Ya, ini bacalah apa yang kita rasa patut. Dan jika kita bertaubat kepada Allah, sesuai dengan zikir taubat ni benda istighfar lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Baca banyak-banyak, ngatuk mata tidur, jangan paksa. Sekali tak apa dah, kita kejut tidur, nak bangun tahajud malah astaghfirullahalazim, bawa tidur pula. Boleh pada tak? Boleh pada tak kata langsung. Tapi biar betul, jangan astaghfirullah. Tu orang tua-tua dah betul. Astaghfirullah, tu jumpa ngeri mati. Kalau paling bawah astaghfi, bukan astaghfi. Astaghfirullah, aku memohon keampunan akan Allah. Bukan astaghfirullah, budak ni bapa jadi gini. Boleh tak beritahu tentang muzik dalam perspektif Islam? Kalau boleh detail sikit. Pasal nak buat assignment. Detail ambil kopi dalam Facebook. Panjang sangat. Gerok kita kat Facebook melarang pukul 12 hari catat. Kesen, kopi je. Panjang cerita. Lebih kurang 2 kebor. Ketah A4. Kalau nak detail. PPTN riba atau tak? Kata setengah ulama tidak riba dah hak learning setelah dipertikaikan sebelum ini. Faham? Ada tak pinjaman sama pelajaran yang tidak terlibat dengan riba? Kita nak kata pun tak pasti juga. Maknanya pinjaman-pinjaman yang berbentuk Islami tidak riba. Cuma pinjaman-pinjaman Islami ini setengahnya lebih berat bayaran daripada pinjaman riba. Itu yang menjadi masalah. Faham? Atas nama Islamik tapi tukang bayar bebannya berat. Jadi sepatutnya kalau Islamik rendahlah bayarannya. Beli dengan orang tuan rumah kereta, beli dengan tuan rumah harga 100,000, juallah kepada orang yang membeli 130. Contohnya, kerana bayar lama baru nak habis. Ni kalau kod riba 150, kod Islami 180. Besar daripada kod riba lagi. Cuma orang yang membeli tidak berdosa, orang yang meminjam tidak berdosa, tetapi pihak yang mengambil keuntungan besar daripada riba, dia yang menanggung dosa. Tapi kalau kod riba ni, dosa selalu dah pihak yang menjalankan muamalah. Solat aja. Saya baru kematian bayi yang dilahirkan 3 bulan lepas. Cara saya nak menghadapi ujian daripada Allah ini. Lepas tu bila mati saja kita pun kata inna lillah. Sesungguhnya kita milik Allah. Kita ni mak, ayah, anak, milik Allah belaka. Jadi bila dia ambil balik hak dia, maka patutlah tak? Tapi nisbah manusia ini fitrahnya dia sayang kepada keturunan ataupun zuriat dia sendiri lebih daripada zuriat orang lain. Maka tidak bersalahlah kalau kita setakat bersedih. Tapi jangan jadi macam kafir sehingga menolak takdir atau menyalahkan Tuhan dalam masalah ini. Lepas tu kita dengarlah suara khabar budak dejah mati, dejah 1 mati, sekolah tadika kena langgar mati, umur 4 tahun kena bakar. Kalau nak fikir kat lepas tu biar dia hidup dulu. Mati dok tua-tua tak okey lah mati dulu.
Merga toki puas dah hidup. Ni cucu. Tengah ngaji sekolah pondok. Umur baru 8 tahun ngaji sekolah pondok, baru 2 tahun. Pandai dah ngaji Quran apa semua, mati lemah pula. Padahal budak tu cerdik dah, lebar dah. 8 tahun kilas kebar pakai pior jubah dah tak kepala. Patut toki lah mati dulu. Toki dah pergi pondok pun. Padahal duk ngadak Hindustan bagi petang. Tapi Allah tu dah hak dia. Bila hak dia nak ambil bila-bila masa. Jadi bersedihlah atas fitrah manusia. Jangan siapa menyalahkan takdir. Itu satu. Yang kedua, Allah nak beri kita kelebihan. Maka apa yang kita tambuhnya? Apa kelebihan? Nabi kata barang siapa yang diambil nyawa anak dia ketika masih kecil, lalu dia bersabar, maka dia dapat syurga. Nak syurga tau. Dan anak kita mati, kita dapat syurga mak kerana kita sabar dengan syarat beriman. Satu kelebihan. Dan kita boleh jumpa balik tak dengan anak kita? Boleh tak? Boleh. Anak kita tu masuk syurga pasal dia budak kecil lagi. Kalau anak mati tua belum tentu. Kena molek go to hell. Pasal ada semayang. Jadi kita anak mati kecil, anak itu pimpin tangan emaknya ke dalam syurga. Untungnya orang ini. Anak dia mati kecil. Tapi jangan balik selang pula anak-anak lah besar lagi. Pasal ustaz kata dapat pimpin syurga 3 orang je selang. Dalam besar mampu ke hari tu. Betul tak Nabi pernah kerja dengan orang Yahudi? Tak betul. Air liur basi najis tak? Najis. Pasal dia bukan air liur, sebenarnya air perut. Perut kita ni dalam usus ni, ni bukan perut ni. Dalam ni dia ada usus besar, perut. Tepat najis. Jadi makanan kita sampai dalam dada sedap tubik balik, tidak najis. Pasal tak setuhnya najis. Tapi bila sampai ke perut, tubik balik, dipanggil mutah. Mutah najis. Kerana kayu kamak tu setuh dengan najis. Macam orang celup dah air kecil, tubik balik. Ni air najis. Kita pun ambil kayu kamak. Kayu kamak. Hollywood dipanggil. Yang putih panggil. Kayu karamah. Celup dalam air kecil, kita puakar. Najis tau. Gitu, kayu kamak masuk dalam perut kita. Kalau tak sapa lagi kat perut ni, nak lihat kayu air kecil bawah, tak sapa lagi, tubik balik najis tau. Tapi kena dah, tubik balik najis tau. Najis. Maka perut kita makanan sapa dah di perut, dalam tu ada air najis, keluar maka mutah menjadi. Sebab tu bila kita tidur maka kadang-kadang tak wajib, kadang-kadang tengah molek diduduk dengan perut tu, air perut tu tubik, air perut tubik kok mulut, maka orang panggil air liur basi. Jadi hukumnya najis. Yang tak najis air liur kita tu, air liur bukan dari perut, bawah lidah balik karang. Pak tubik lidah tak atas itu, tengok di bawah dia ada lubang. Lubang tu tubik air liur, bukan kok atas. Lidah orang ada lidah lah balik karang. Akak gitu bawah ni ada lubang, tengok kau cek. Doremi semua. Ni tengok diri kita sendiri ni tu tubik air liur tak najis. Cuma kotor sahaja kalau keluar daripada mulut. Duduk dalam mulut tak kotor, keluar kotor. Umpamanya kita waktu tubik pagi, petang boleh segelas, kita minum balik tak boleh. Tengah semayang imam baca surah, kita mari mikir bukan-bukan. Jadi kita istighfar dah dalam solat, seperti subhanallah, astagfirullah. Batal tak solat? Tak batal solat. Yang batal ni cakap manusia, bukan cakap dengan Allah, cakap dengan manusia. Cakap putih ke, cakap Arab ke, batal. Astagfirullah kita tak cakap dengan orang, cakap dengan Allah.
Subhanallah. Cuma kalau dalam Fatihah putus mualaf, kena baca Fatihah semula. Faham? Suami yang dayu tolak masuk syurga, tidak masuk syurga, adakah dikira dayu kalau suami itu nak keluar tapi isterinya tidak beri, kemudian suami itu pun dengar cakap isteri itu? Ini mewakili majoriti kita. Tolong tanya. Suami nak keluar, bini dakwi keluar. Nak pergi mana lah? Nak pergi minum air dengan kawan-kawan, lama lah minum air. Satu beg mana ni? Satu beg. Laki pun kicui mula pintu, masuk dalam selimut. Dayu ke tak? Bukan dayu waktu. Dayu ni suami benarkan isteri berzina. Atau reda, atau rela, atau kiyah dengan zina, iaitulah membuka aurat yang besar. Dia benarkan isteri dia pakai kain pelah, nampak tiok, nampak dada ke, nampak punggung ke, dayuh juga. Faham? Tapi kalau aurat kecil, tidak dayus. Berarti isteri dia pakai kain, tak pakai stokeng, nampak kaki, tak dipanggil dayuh itu. Faham? Tapi berdosa. Dayuh ni hak berat. Ni ramai kan, bini pakai luar ketak, neleh nampak luruh punggung. Suami tak ada hak. Jadi gong pula duk minum air dengan bini. Ajak minum air kedai kan, dan walik duduk Allah depan, nyadak terus dengan muka. Dah kawan kita dah nampak dia nyadak kita, puang tu punggung nyadak kita, dah seluar neleh nampak luruh ni kelaring. Dah kita pun dah depan muka kita. Pakai tak tengok tak lain tu. Ini suami ni dayus, membenarkan aurat besar isterinya ditonton ramai. Ni suami nak pergi jalan tapi bini marah dah tu, ni bukan dayus. Ni suami hamster dia panggil. Tikus Belanda, tikus Holland orang ni. Cakap besar jangan, kalau jabat cakap apa kan bawa. Katok meja ni ramai. Kalau ceramah atas petah, dia boleh nak utuh tak ceramah. Bagian ceramah takbir, suruh orang takbir, dia takut bini. Kalau ngatik ni sepeh ni besar-besar wala pempong, kata tekak hebat, rekat, tapi tak berani nak nikah orang lagi. Tu kata malah lelaki-lelaki gitulah, kehebatan dia jatuh dengan perempuan. Betul tak opang? Hebat opang, boleh dipuji, pandai dia. Dah kata boleh bini seorang, betul tak? Tu boleh negara. Kau pernah cakap banyak jadi bukan patutnya kalau bini tegur benda tak betul, dia turut. Tak apa, tengah malam kedua ketiga nak tobik lagi, nak emosi tak tahu aku benda, isteri dia pun marah tobik. Tak apa, waktu gitu. Ni siapa nak tobik dengan kawan tak boleh, ajak minum air tak boleh semua. Rupanya kuing kau terus. Bini dia pegang joystick Xbox. Dia jadi katung, bini dia tekan pada. Kamar tak gitu? Tu kehebatan orang puang, orang lelaki tu lah. Nampak dia gagah sasa tak kot cetong. Dia kat ramah, kat bolok dia tu lah, dia bekeng. Macam kereta kacil tebu lah. Kacil tebu lah. Kalau kat bandar, jumpa highway, cik pele-pele. Nampak tak berani? Dah dia. Dah jalan straight. Main orang lain 204, 206 meter. Dia kat bonok, kat kepik-kepik. Kacing. Tak? Iwak bonok. Nak berjolak tak orang panjang, kereta panjang.
Nah, dia kata pendek, ada banyak tu kata. Lelaki gitu lah. Jabat kedai kopi cakap, dah mana mai? Ni nama dua aku yang gini. Katok. Gegok air. Bagian sembang jabat. Rumah bini dia duduk tatong. Abang, sini. Biarlah sayang bini lah kan. Sayang bini. Bagus bapak bagus. Dia boleh kontrol. Bijak dia. Sehebat-hebat tu guru gaya habis dia kontrol habis. Itu kita dah awang kapuang. Bangunan kita orang sewa nak buat markah pilihan raya boleh tak? Soalan jahat ni. Jawabnya satu ayat, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu hanya boleh bertolongan dalam perkara kebajikan dan pahala dan takwa. Tidak boleh dalam perkara permusuhan dan dosa. Jadi orang tanya dalam ulama, kalau kita beri saja ke orang boleh pahala, beri duduk saja. Mu duduk saja rumah aku bulan ni ada ayah bayar, boleh pahala tak? Boleh pahala. Lepas tu kalau kita beri sewa ke orang boleh pahala ke tak? Jawab ulama, boleh pahala juga. Walaupun ambil sewa. Begitulah orang penjual makanan, penjual pakaian, dia jual ke orang, kena bayar tapi dia jual, dapat pahala juga berniaga. Tapi kalau benda tu untuk perkara dosa, maka haram dia beri sewa kepada orang. Di antara perkara dosanya, itulah kumpulan-kumpulan yang nak menghalang ulama-ulama daripada nak merealisasikan nampak pemerintahan Islam di dalam negara. Kalau kita beri pada golongan ini, maka jadilah hukumnya haram. Setuju tak setuju, gitulah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau jelas maknanya menentang kebenaran, tak boleh. Sepasang kekasih pernah berzina dulu, kemudian lepas kahwin mereka taubat tidak berzina kerana sudah ada yang halal. Adakah taubat itu diterima? Jawabnya ya, diterima jika dia taubat kerana Allah. Faham? Dan kalau tak taubat pun, kalau Allah nak beri ampun, Allah beri ampun kepada dia. Contohnya JRO zaman Bani Israel yang tidak bertaubat kepada Allah, tetapi kerana dia kasihan seekor anjing yang kelaparan, ke dahaga, dia cebok dengan kasut dia tu, minum ke anjing. Anjing pergi di telaga nak kara, ada anda anjing, air bawah, dia telah ambil dengan kasut dia, minum. Jadi kasihan dia itu kepada binatang yang kebuluran, Allah ampunkan dosa dia menjadi pelacur bertahun-tahun. Dah betul lagi kalau berzina ni dia bertaubat. Jadi bertaubatlah daripada segala dosa. Tak usah bimbang, Allah telah berjanji dia akan ampun. Cuma kita nak taubat ke tak? Tanya Tuhan terima gedok, Tuhan terima gedok, tak usah tanya lah tu. Kerja kita bertaubat. Allah Maha pengampun. Allah bukan ghafir yang mengampun, tapi ghafar atau ghafurun, mana yang sangat-sangat suka memberi maaf kepada hambanya. Wallahu alam. Kita ada dua pengumuman. Yang pertama, mohon bantuan beli tanah wakaf. Nak beli tanah wakaf di Kemboja, nak buat madrasah Al-Diniyah di wilayah Cham, Kemboja, kampung Cham. Ni dia punya, apa dia panggil, carta organisasi dia, madrasah ni. Jadi siapa yang nak memberi derma, dia duduk kat pintu lagi. Saudara Dasuki akan tunggu kat pintu tu, bubur latong saja. Untuk saudara kita di Kemboja, dia nak beli tanah sebelah itu, nak besarkan lagi akan madrasah dia. Faham? Yang kedua, dialog rakyat memilih kerajaan amanah pada 31 Mac Sabtu ni 9:30 malam, Pasar Cabang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi